Rasanya nih bos, mantap kali ya Fikon. Pelan-pelan curi-curi pandang. Konten kita pada kali ini kita nak buat konten spontan je kali ni. Kita nak buat konten yang viral juga, tapi saya nak cuba buat. Dan mesti korang pun nak tanya kan konten gapi Aisyah ke buat lagi. Aisyah nak letak mic selagi saya tak dengar. Kita sini kita bagi dua mic tu dengar, okey. Dan kita buat konten kali ni, kita buat konten trend yang viral sekarang ni. Trend yang viral lah juga, tapi tak viral sangat, tapi ada yang betul bukan baru-baru ni, ada beberapa minggu lepas ada viral. Yang kita buat cuba pemain game tu dari TikTok. Kalau game tak apa, kalau kata game ni ada juga orang main dari TikTok, tapi tak lah semua main. Tapi kita cuba main konten kita pada kali ni. Kita nak tengok jadi ataupun dead kita buat dengan sebutan mulut kita. Okey, kalau kita tengok video ke apa, video yang berkaitan dengan, jadi kita tengok video yang pertama ni. Okay, video dah tepi ni. Apa ni? Kita kena sebut benda tu dengan teka-teki. Contohnya sarung tangan, kata topi-topi kucing. Ini kena dead. Jangan lambat dia, jangan habis masa. Okey. Aisyah pernah cuba juga terlambat, tak aja pernah pergi main, tapi dalam masa yang sama Aisyah buat video untuk korang, okey? Dan tanpa melengahkan masa. Okey, habis lagi tempat berkusan ya. Okey, macam tu lah, okey? Dah 8 minit Sekejap, 8 minit sekejap. Sabar. Ada 28 saat gitulah, okey? Tanpa melengahkan masa, jom kita tengok trend ni jadi ataupun tidak, okey? Tanpa masa, jom kita mula. Let's go. Tanpa melengahkan masa lagi, sebelum tu kau perlu pergi subscribe dulu dekat bawah. Yang mana belum subscribe lagi untuk mencapai 700 subscriber dekat YT Aisyah channel, okey? And tanpa melengahkan masa, jom kita mula, okey? Bermula daripada 1, 2, Aisyah nak test kita apa? Kita kena ikut-ikut test, okey? Kita nak bagi dead ataupun tidak lagi. 1, 2, 3. Mula. Okay. Mula. 1, 2, 3. Saya tanya kucing, saya sujud. Ada dulu. Aduh, kejap. Okey, sekarang kita sambung balik video kita. Okey, maaf kena berhenti saat ni. Dan kita akan sambung balik video kita. Okey, kita buat semula. Saya tak jadi tu buat semula, okey. Dan sekarang ni jom kita semula lagi dah. Dalam bilang 1, 2, 3. Saya buat aja. 1, 2, 3. Kita try. Saya tanya kucing. Ya bila dulu, ya mula-mula ya bila dulu. Aisyah dah salah. Mula. 1, 2, 3. Saudara-saudara kucing, gerfu, meja. What? Tak ada. Katil topi-topi, kucing, mentega su. Tak jadi pun. Okay, benar-benar. Kucing, topi, saudara, sudu, mentega kai. Kucing, air, saudara, topi. Laju sangat lah, kita terus sekali lagi. Kita terus laju sekali lagi. Jadi atau tidak, okey? Kita mula, okey? Sabar dulu. Saudara kucing berfusel, meja, mentega. Sekejap. Bisa je. Tapi saudara kucing, katil, mentega, air, meja. Kucing, topi, saudara, gerfu, mentega, kai. Tak ada laju. Kucing, air, tak sedangnya mentega, semua berfungsi. Sebabnya, sebutan mula kita kena laju dengan gambar. Baru otak kita nak cepat gitu. Tapi kalau pasal gambar dua yang terakhir, dia tak ada, kan? Sebab dia tahu apa tak jadi lambat gitu. Dia tahu apa yang lembah gitu. Okay? Aisyah ada dua, ambil dua. Ada dua, kita terus sekali lagi. Yang ni kita boleh try yang kedua. Okay, kita terus sekali lagi. 1, 2, 3. Sabar dulu. Bila dulu. Saudara-saudara kucing gerfu, meja, mentega, air, katil.
Katik topi-topi kucing mentega air gerfu meja. Topi kita ni gerfu kucing mentega air meja-meja. Kucing topi sadange gerfu mentega katik kucing. Kucing ayah sadange topi mentega katik sudu. Gerfu. Sekali lagi yang ini kita ada kena praktis dulu. Kita buat kena praktis dulu lah. Kalau korang nak buat juga kena praktis dulu. Sebab nak terus buat gitu jadi tak jadi. Sebenarnya yang 2-3 kali Syawal yang terakhir ni boleh nampak macam jadi gitulah. Okay. Sekarang ni yang pertama kita dah cuba dah. And kita pergi yang kedua. Saya ambil 2 je. Kita konten yang spontan, konten main-main je. Sebenarnya kita nak tunggu konten kita baru nanti. Kau kena stay tune. Banyak saya tahu lah. Saya nampak ada dah. Budak tak ni. Okay. Kita kaki tu kau. Okay. Dan sekarang kita pergi yang kedua pula. Dan yang kedua kita tengok dulu gambar. Dia gambar kedua dekat ni. Sekejap. Okay. Ini yang sama juga. Tapi bentuk ni nombor. Saat ni tu gambar. Yang saat ni kau tengok tu gambar. Itu yang gambar. Ini adalah nombor. Gambar dan nombor. Itu benda yang berbeza. Kita cubalah kan. Okay. Tu dia ada 5 belakang ya. Yang gambar saat ni pun 5, yang ni pun 5 juga. Okay, jom kita cuba try. Okay, tanpa meninggalkan masa kita try challenge yang kedua, video yang kedua pula. Okay, jom. 1, 2, 3. Okay, dia bila dulu kejap. Jadi bila dulu. 41, 41, 41, 42. 42, 12, 4. Oh. 819777 19 9864733 5 5271 492 Tapi ni nombor dia pakai cepat juga ya. Sebab dia pakai nombor gitu-gitu cepat. Okay, kita cuba sekali aja, okey. Okey, 1, 2, 3. Okay, bila dulu kejap. 41, 41, 41, 42. 42, 1, 2. Menjadi gagal. Nampak saya konten babu apa ni. Sekejap, sabar sekejap. Sekejap. Sabar bila tu. 5, 2, 1, 7, 4, 9, 2, 6. Habis tu. Okay, yang nombor ni yang saya payah sikit. Betul je dua payah lah, nombor payah. Tapi okey je kalau sebelum buat video ke TikTok ke apa tu, korang kena praktis dulu share video ni untuk buat. Sebab kalau nak terus buat kita jadi gagal, kena terus 2-3 kali buat benda ni, barulah jadi laju gitu. Okay. Ada banyak sebenarnya dia lagi, tanya banyak lagi, dia macam-macam lagi. Tapi ada yang highway tu, kita ambil lawa highway tu, yang wireless tu highway tu kan. Highway tu, kita ambil highway tu sebenarnya ada benda pink tu, saya nak guna benda tu. Kita ambil lah bagi dengan tu, saya nak kena screen balik, okay. And memang sangat best konten happy je kali ni. Konten tak memerlukan stres, okay. Kau boleh cubalah buat juga, tak payah pun buat je. Tak ada apa, cubalah buat video dekat TikTok lah. Kalau boleh buat dekat TikTok, kau boleh cuba try. Macam-macam, saya bagi tahu macam-macam ada. Saya tengok tu nombor ada, ABC pada ABC ada juga, okay. Ni konten lain tu ni. Go to konten candy tu, okay. Kau boleh pergi tengok, memang boleh tengok, okay. And memang sangat best konten ni. Memang sangat 4-5 suka-suka juga ya. And kau cuba try lah buat dekat TikTok korang, okay. Kalau korang ada idea tu buat konten ke, buat konten pula. Kalau ada idea konten tak, suka saya buat konten ke apa-apa je lagi, kau boleh komen je dekat ruangan komen tu. Komen je mana-mana ke bawah, okay. And saya minta maaf kalau konten kali ni banyak kekurangan daripada korang. Banyak kekurangan daripada Aisyah sedih. Saya minta maaf. Dan sebenarnya konten yang sangat spontan and konten yang kita nak cuba try buat yang konten viral baru-baru ni, orang ramai juga buat. Dan kita cuba buat, okay. Benarnya ada yang payah, ada yang mudah. Kalau kena pandai pilih lah gambar tu, okay. And sampai sila konten kita berkali ni. Maaf lah masuk mesej. Okay, sampai sila konten kita berkali ni. And kalau korang suka konten ni, jangan lupa tekan button like, share, comment, subscribe. Dan kita jumpa di next konten. Aisyah lah ni bos. Mantap kali. Bye korang semua. Jangan buru-buru
pelan-pelan. Curi-curi pandang.